orang susah tengok di flat questionnaire. Dia bekerja sebelum COVID, dia bekerja lebih lama daripada purata rakyat Malaysia. Dia kerja longer hours. Tapi pasal dia gaji dia kecil, dia pendapatan dia rendah. Masa COVID 2-3 kerja dia cuba buat Grab lah, buat ni kerja-kerja basic. Idea orang Melayu, orang miskin susah, terutama biasanya bila kata orang miskin, orang Melayu lah. Tak pernah dengar orang Cina miskin malas, orang India miskin malas, orang Melayu. Melayu malas tak betul lah. Ni kurafat daripada dulu. Because start pada pemikiran British, Frank Swettenham pun cakap macam tu, buku dia. Sampailah ni pun kita masih fikiran yang sama. Tapi ini tidak berdasarkan fakta. Itu satu, malas. Nombor dua, tak reti jaga duit. Tak reti jaga duit. Tak reti jaga duit. Masa kajian kami buat juga, tanya, duit bantuan ni digunakan untuk apa? Duit bantuan kerajaan. Especially masa COVID banyak bantuan dapat. Duit guna. Majority ada yang 2-3 kes yang boros. Orang kaya pun boros juga. Orang pertengahan pun boros juga. Kebanyakan mereka pakai duit untuk dua benda. Satu, barang dapur. Satu, untuk budak-budak punya sekolah. Tidak ada high prevalence kami nampak yang betul-betul boros pakai yang tak tentu hala. So idea mereka ni malas, mereka ni balong, mereka tak reti pakai duit. Ini semua kurafat bermula daripada zaman British dulu dan disambung sampai hari ini. Ini tak betul. Ada yang balong, ada yang malas. Orang yang high income pun ataupun orang elite pun ada malas juga pakai kabel semua tu. Malas lah tu. Tapi secara purata tidak ada fakta menunjukkan orang susah ni malas pun